disamakan dengan orang lain. Cara dia bertugas memang berbeza. Ya, muka je tegas, muka je garang, tapi hatinya ya lembut nang suka berguru. Dalam dunia pendidikan, wujud insan-insan yang hadir bukan sekadar untuk mengajar, tetapi untuk membina manusia. Tokoh yang kita raikan hari ini adalah salah seorang daripada mereka. Dilahirkan pada 7 April 1955 di Kampung Petanak, Mukah, beliau membesar dalam suasana sederhana namun penuh nilai tekad, disiplin dan perjuangan. Kenangan di SK Puyut sebenarnya memanglah kena sebagai seorang guru, walau yang terlibat dalam melaksanakan projek ini, projek SK Puyut. Sebenarnya projek ini 2 kali. Semasa saya di pejabat MIRI, mula-mula projek ini diperkenalkan, di mana yang mengendalikan projek SK Puyut yang pertama iaitu Allahyarham Tuan Haji Presiden. Yang pada masa itu sebagai guru besar. Jabatan Pendidikan Sarawak membuat projek itu di situ. Kemudian apabila Tuan Haji Presiden pindah ke MIRI, projek itu terhenti. Dan bila saya pergi sebagai PPD Baram, saya memulakan balik projek itu, dan alhamdulillah kita mengumpul sekolah-sekolah yang berprestasi rendah dalam UPSA, ditempatkan di SK Puyut. Jadi dari tahun ke tahun peningkatan projek itu naik, dan ini yang membuat saya begitu gembira, dan juga hasil yang kita gunakan untuk menjayakan projek itu dapat hasilnya. Projek itu sebenarnya tidak ada peruntukan khas, melainkan menggunakan sumber-sumber yang ada di sekolah masing-masing, terutama sekolah yang ada asrama. Projek ini telah dapat meningkatkan keseluruhan prestasi UPSA daerah Baram mengatasi daerah-daerah lain di peringkat bahagian MIRI. Ini yang menyebabkan saya merasa gembira bahwa hasil usaha dan bersama-sama dengan warga pendidikan semua, maka kita berjaya meningkatkan projek apa yang kita pegang, itu menjadikan anak didik kita sebagai manusia yang berilmu, yang berakhlak. Jadi ini yang kita pegang semasa kita menjadi guru. Latar pendidikannya bermula di Sekolah Kebangsaan Anci pada tahun 1962 sebelum meneruskan pembelajaran di Sekolah Rendah Ahmad Tajuddin, Brunei. Beliau kemudian ke peringkat menengah di Sekolah Menengah Ahmad Tajuddin, Brunei dan Sekolah Menengah Jalan Muara, Brunei. Perjalanan akademiknya diteruskan ke bidang perguruan, bermula di Maktab Perguruan Melayu Brunei dan melengkapkan di Maktab Perguruan Rajang, Sarawak. Inilah asas kukuh yang membentuk keyakinan dan kepakaran beliau sebagai seorang pendidik berwibawa. Beliau melangkah ke dunia kerjaya pada tahun 1980, memulakan langkah sebagai guru biasa di SRK kita, Niah. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, mengajar di SMB St. Joseph MIRI sebelum diberi amanah lebih besar menerajui SMK Dalat dan SMK Agama MIRI sebagai pengetua. Bahawa Cikgu Mahmud adalah seorang yang rajin bekerja. Kira masa memangnya boleh beri tumpuan bekerja di pejabatnya. Saya kagumlah dengan unit peperiksaan. Nya pandai bahnya ada idea macam ni nak jadikan bilik mesyuarat ya dalam keadaan yang kondusif dengan plan-plannya tertentulah. Yang saya rasa macam satu yang dimanfaatkan walaupun selepasnya bersara kita masih boleh nampak hasil tangannya. Yang lain-lainnya memang kita dengarlah Cikgu Mahmud tu committed. Saya sangat kagum dengan cara bekerjanya. Dari awal dah muka dasar pintu terbuka daripada pejabat PBD untuk kita datang
sebagai komuniti bersama agensi luar bersama dengan PPD Baram, kerana dia boleh mengumpulkan semua pelajar masyarakat dapat menerima untuk UPSR. UPSR daerah Baram masa tu rankingnya cukup baik, pencapaian baik apabila di bawah usaha Cikgu Mahmud. Tahniah kepada Cikgu Mahmud. So, itu pencapaian kepada bukan senang untuk mengumpul pelajar-pelajar di seluruh Baram. Baram ni terlalu luas kawasannya. Jadi luas. Jadi dia dapat menyatukan masyarakat tersebut, dapat menyatukan hati ibu bapa dengan usaha-usaha untuk mengumpul anak-anak bersekolah di SK Puyut Padang. Rajin dan tekun dalam kerja beliau menjadi PPD Baram. Beliau bekerja sehingga larut malam, bukan sahaja pada waktu bekerja sahaja, dan balik pada larut malam dan juga datang awal pagi ke pejabatnya. Itulah sifat kerja yang paling menonjol. Kacamata kami, Cikgu Mahmud seorang ketua unit yang sangat tegas dalam melakukan tugas, bertanggungjawab. Kok memang kerjanya memang dah tinggilah. Seorang ketua yang sangat baik kepada staf, kebajikan staf memang sentiasa dijaga. Suka orang bekerja mendapat kerja secara berpasukan. Contohnya bila musim pepesaan nak, besan awam nak, dia si mau kami orang kerja seorang-seorang. Dia si mau, ya bukan kerja aku. Kita orang semua satu kumpulan bekerja. Saya ingin berkongsi cerita mengenai figura kita pada hari ini. Beliau telah berjaya sebagai seorang pengetua di sekolah yang baru, mewujudkan sekolah baru iaitu SMK Agama. Beliau menitipkan kejayaan SMK Agama itu sehingga sekarang. Beliau merupakan seorang pegawai yang membawa pembaharuan dalam pembinaan sekolah-sekolah baru. Yang paling penting ialah beliau banyak menyelesaikan masalah rumah guru di luar bandar dan di bandar. Yang dia adalah part of lah yang membina ataupun design ialah rumah guru yang kita kenali sebagai rumah Sivelo. Itu adalah idea dan coretan daripada tangan figura kita hari ini. Yang kedua, PSKPP. Zaman Cikgu Mahmud dulu, figura kita ini menjadi PPD. Pesta itu menjadi besar dan memang sebuah pesta. Sehingga orang-orang kem balak pun bercuti untuk melihat pesta. Satu pesta di daerah yang terpencil, daerah Marudi yang dulu didatangi hanya menggunakan ekspres. Orang berduyun-duyun ke sana. Ini menunjukkan dia dapat menjadikan pendidikan itu bersama dengan masyarakat. Ini sesuatu yang suka dibuat jika tidak dengan perancangan yang tepat, jika tidak dibuat dengan ketulusan hati dan kekuatan semangat kerja. Beliau menjadi contoh teladan untuk kita guru-guru ataupun pegawai di pejabat. Kita doakan beliau sentiasa sihat dan teruskan hidup bahagia bersama keluarga. Terima kasih. Semula saya menerima anugerah-anugerah daripada jabatan, sokongan jabatan juga. Pertama, anugerah peringkat perkhidmatan terpuji daripada Kerajaan Negeri. Lepas itu, pada anugerah perkhidmatan cemerlang, di mana saya 3 kali mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang dalam perkhidmatan sebelum bersara. Saya harap pegawai-pegawai yang baru yang bertugas di PPD ini akan terus mengemaskan bentuk kerja kecemerlangan untuk meningkatkan lagi imej kawasan supaya terus maju seperti yang kita harapkan. Kenjalang fly high. Biar ku menjadi lilin, memberikan cahaya, terangi sekeliling dengan diri.
Sebagai tanda penghormatan atas jasa, dedikasi dan sumbangan beliau dalam dunia pendidikan, dengan penuh rasa hormat dan kebanggaan, Anugerah Tokoh Figura Pendidikan PPD Miri tahun 2025 dianugerahkan kepada Cikgu Mahmud bin Jali. Semoga segala budi, ilmu dan legasi yang ditinggalkan terus menjadi inspirasi dan panduan buat generasi pendidik masa kini dan akan datang.